Anda mahu melaporkan cukai tetapi hilang arah tuju? Jangan risau, video ini akan bantu anda untuk mengisi borang cukai dengan penerangan ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran Macam Mana How. Hari ini kita akan melihat cara melaporkan cukai pendapatan melalui borang EB di laman web LHDNM. Saya akan terangkan cara ini secara ringkas. Sebelum kita mula, sediakan item-item yang diperlukan. Anda perlu menyediakan komputer atau telefon mudah alih, dokumen-dokumen kewangan perniagaan dan rangkaian internet. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang cukai pendapatan. Penerangan saya ini adalah daripada hasil tontonan dan bacaan saya. Saya bukan pakar, tetapi saya boleh berkongsi beberapa ilmu saya berkaitan e-filing. Pertama, apakah cukai pendapatan? Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu, hasil daripada makan gaji dan atau menjalankan perniagaan yang diperoleh di Malaysia atau diperoleh di Malaysia dari luar Malaysia. Sebagai contoh, anda bekerja sebagai penterjemah dalam talian di Malaysia dan mendapat bayaran dari luar negara. Kemudian, apakah sebab dikenakan cukai? Jika gaji tahunan anda melebihi nilai yang ditetapkan oleh LHDNM atau jika anda dikenakan potongan cukai bulanan PCB oleh majikan anda sudah layak dikenakan cukai. Ini maklumat yang saya dapat daripada laman web LHDNM. Maklumat ini boleh berubah pada masa akan datang. Anda boleh menyemak sendiri dari semasa ke semasa. Namun begitu, bukan semua orang yang mempunyai pendapatan terus dikenakan cukai. Jika pendapatan kasar anda ditolak dengan pelepasan individu, pasangan, anak bawah 18 tahun serta rebat dan hasilnya di bawah nilai yang ditetapkan oleh LHDNM, anda tidak akan dikenakan cukai. Status pemastautin anda penting untuk menentukan cara membayar cukai. Jika anda pemastautin, anda perlu membayar mengikut kadar cukai yang ditetapkan dan mendapat pelepasan cukai serta rebat. Sebaliknya, jika anda bukan pemastautin, anda perlu membayar terus 30% cukai dan tidak mendapat sebarang pelepasan cukai. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pemastautin, sila rujuk pautan di bawah. Sebelum mengisi e-filing, kita perlu tahu jenis borang yang perlu kita isi. Terdapat dua jenis borang utama untuk pemastautin di Malaysia. Pertama, borang EBE. Borang ini adalah untuk individu yang makan gaji sahaja. Tiada sebarang pendapatan perniagaan lain. Sebagai contoh, individu yang bekerja sepenuh masa sebagai guru, jururawat, pekerja kerjaya runcit dan lain-lain. Pendapatan mereka datang daripada penggajian. Kedua, borang EB. Borang ini pula untuk individu yang bekerja sendiri, mempunyai perniagaan milikan tunggal atau perkongsian atau membuat kerja sampingan seperti berniaga secara dalam talian, menyewa rumah, menjadi ejen produk dan lain-lain. Sebagai contoh, Adam bekerja sepenuh masa di sebuah pasaraya, tetapi dia juga menjadi penghantar makanan sambilan. Dia perlu mengisi borang EB kerana mempunyai pendapatan lain selain gaji. Kedua-dua borang EBE dan EB hampir sama.
cuma borang EB mengandungi bahagian khas untuk laporan perniagaan. Jadi, bilakah tarikh akhir penghantaran borang? Jika anda menghantar borang secara manual atau secara fizikal, borang EBE perlu dihantar sebelum atau pada 30 April. Borang EB pula perlu dihantar sebelum atau pada 30 Jun. Jika anda mengisi borang secara dalam talian menggunakan e-filing, borang EBE perlu dihantar sebelum atau pada 15 Mei. Borang EB pula perlu dihantar sebelum atau pada 15 Julai setiap tahun. Ingat, jika boleh, hantar borang awal supaya tidak menghadapi masalah saat akhir. Baiklah, itu sahaja sedikit sebanyak maklumat awal yang perlu kita tahu sebelum kita mula mengisi e-filing. Tanpa membuang masa, jom mula. Pertama, pergi ke laman web MyTax LHDNM. Pautan untuk ke laman web ini berada di bawah. Jika anda belum mempunyai akaun cukai, klik pada e-daftar dan daftar akaun anda. Kemudian, sediakan borang EA jika ada. Biasanya bahagian sumber manusia syarikat anda akan memberikan borang EA sebelum musim e-filing bermula. Borang EA ini mengandungi maklumat cukai anda dan maklumat lain yang berkaitan. Jika anda berhenti bekerja pada tengah tahun, syarikat masih perlu memberikan borang EA kepada anda. Jika belum dapat, minta sahaja daripada syarikat anda. Borang ini penting untuk mengisi cukai dengan betul. Seterusnya, pilih jenis pengenalan dan masukkan nombor pengenalan anda. Selepas itu, masukkan keterlaluan dan tekan hantar. Ini ialah laman maklumat cukai anda. Peranan anda boleh dilihat di sebelah kiri atas. Pilihan peranan akan dipilih secara automatik mengikut pendaftaran. Jadi, anda tidak perlu untuk membuat apa-apa di sini. Kemudian, pilih tahun taksiran di sebelah kanan. Di sini, anda boleh menyemak status pengisian borang e-filing mengikut tahun taksiran. Jika anda terpaksa berhenti mengisi separuh jalan, jangan risau. Maklumat akan kekal selepas anda menyimpan maklumat yang telah diisi. Di sini, pilih borang yang sesuai dengan status pendapatan anda. Pilih borang EBE untuk individu yang bekerja makan gaji sahaja. Pilih borang EB untuk individu yang berniaga sahaja atau individu yang bekerja makan gaji dan berniaga. Kemudian, pilih tahun taksiran. Pastikan semua maklumat anda betul di sini. Nama, nombor cukai pendapatan, nombor kad pengenalan dan maklumat lain yang berkaitan. Jika anda bujang, sistem akan automatik pilih taksiran sendiri di sini. Jika anda sudah berkahwin, anda boleh memilih antara taksiran sendiri atau taksiran bersama pasangan. Daripada pembacaan saya, jika suami dan isteri bekerja, lebih baik pilih taksiran sendiri supaya masing-masing boleh menuntut pelepasan cukai RM9,000 setiap seorang. Jika taksiran bersama pasangan, anda hanya akan mendapat pelepasan cukai RM9,000 untuk diri sendiri dan RM4,000 untuk pasangan. Jika anda menyimpan dokumen kewangan perniagaan seperti resit, penyata bank dan lain-lain, pilih ya di bahagian penyimpanan rekod. Di sini, pastikan nombor telefon, email dan alamat anda semua betul. Ini akan memudahkan pihak LHDNM untuk menghubungi anda jika terdapat sebarang isu atau pemberitahuan. Pilih ya di bahagian ini jika anda mempunyai akaun bank atau pelaburan di luar Malaysia. Sebagai contoh, anda membuka bank di Singapura. Itu dikira mempunyai akaun kewangan di luar Malaysia.
Jika anda menjual hartanah, sebagai contoh rumah, kedai, lot kilang, pada tahun taksiran, anda perlu mengisytihar perkara tersebut dan pilih ya walaupun tidak mendapat keuntungan. Ini tidak termasuk menjual telefon mudah alih atau stok barangan. Jika anda terlebih membayar cukai, kerajaan akan pulangkan wang tersebut. Pilih untuk menerima melalui akaun bank atau duit now. Isi maklumat akaun dengan tepat supaya anda dapat menerima pulangan wang tersebut. Ini biasanya berlaku kepada individu yang mempunyai potongan cukai bulanan PCB. Masukkan alamat premis perniagaan dan alamat rumah di sini. Pastikan alamat tersebut betul dan terkini. Kemudian, masuk ke bahagian maklumat pendapatan perniagaan dan kewangan orang perseorangan. Jika perniagaan anda mengalami kerugian pada tahun taksiran semasa atau pada tahun taksiran terdahulu, pastikan anda mengisi bahagian ini. Kerugian boleh dihantar ke hadapan terhad kepada 10 tahun taksiran yang berturut-turut. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat pautan di bawah. Jika anda mempunyai perniagaan yang mendapat insentif khas daripada kerajaan, kerugian perniagaan tersebut perlu diasingkan daripada kerugian perniagaan biasa dan diisi di bahagian ini. Elang modal yang dinyatakan di sini merupakan potongan cukai yang diberikan sebagai ganti kepada perbelanjaan susut nilai bagi pembelian aset yang digunakan dalam perniagaan. Sebagai contoh, jentera berat, komputer, peralatan ICT dan lain-lain. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat pautan di bawah. Jika anda mempunyai berbilang perniagaan, pilih perniagaan utama sahaja. Masukkan nama dan nombor pendaftaran SSM perniagaan tersebut. Ingat, ini hanya untuk perniagaan milikan tunggal. Kod dan jenis aktiviti perniagaan boleh dirujuk dalam PDF yang disediakan. Masukkan jumlah pendapatan kasar termasuk pendapatan terakru, inventori awal dan akhir serta belian dan kos pengeluaran syarikat di bahagian ini. Contoh pendapatan terakru, anda menjual kek dan pelanggan telah menempah kek tetapi belum membayar. Anda boleh mengisi borang ini dengan mudah jika anda telah menyediakan penyata untung rugi perniagaan anda terlebih dahulu. Setiap perniagaan perlu ada penyata untung rugi ini. Dan LHDNM telah menyediakan template mudah yang boleh anda gunakan. Pautan template ada di bawah. Masukkan semua pendapatan yang bukan daripada perniagaan utama anda di sini. Sebagai contoh, dividen daripada pelaburan, sewa rumah atau royalti daripada buku atau lagu. Pendek kata, apa-apa sahaja pendapatan sampingan. Masukkan semua kos yang berkaitan dengan perniagaan anda di sini. Sebagai contoh, jika anda melakukan perjalanan untuk jumpa klien atau menghantar barang, masukkan kos tersebut di ruang perjalanan dan pengangkutan. Jangan lupa simpan resit tersebut. Ini penting untuk penyimpanan dokumen. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat pautan di bawah. Ini merujuk kepada aset yang tidak mudah dijual dalam masa singkat. Biasanya mengambil masa lebih setahun. Sebagai contoh, jika anda mempunyai kenderaan, mesin atau hartanah untuk perniagaan, masukkan nilainya di bahagian ini. Ini pula merujuk kepada aset yang boleh ditukar menjadi tunai dalam tempoh setahun atau kurang, seperti akaun tunai, inventory dan lain-lain. Jika anda mempunyai aset yang disenaraikan di bawah atau yang berkaitan, masukkan nilai tersebut di bahagian ini. Di sini, masukkan jumlah pinjaman atau overdraft bank termasuk faedahnya. Selain itu, jika anda menjual barang secara kredit, masukkan nilainya di bawah piutang dagangan. Masukkan semua maklumat berkaitan akaun perniagaan anda. Sebaik-baiknya semasa anda memulakan perniagaan, asingkan akaun peribadi dan akaun perniagaan supaya anda dapat melihat pergerakan wang keluar masuk dengan jelas. Sebagai pembayar cukai, anda boleh menuntut insentif yang berkaitan. Rujuk pada lampiran yang disediakan pada laman web ini.
lampiran ini akan menerangkan insentif yang layak anda tuntut. Untuk bahagian ini, masukkan jumlah pendapatan tahun taksiran anda. Ini termasuk semua keuntungan daripada penjualan barang atau pemberian perkhidmatan yang diperoleh di Malaysia. Jika anda mempunyai lebih daripada satu perniagaan, masukkan jumlah semuanya. Jika anda hanya mempunyai satu perniagaan, taip sahaja nombor 1. Bahagian ini perlu diisi jika anda menjalankan perniagaan bersama rakan kongsi. Maksudnya, syarikat mengandungi 2 atau lebih pemilik. Isi bahagian ini dengan keuntungan yang dibahagi mengikut perkongsian. Bahagian ini juga sama seperti di atas. Jika anda mempunyai berbilang perniagaan dengan rakan kongsi, masukkan jumlah semua perkongsian itu. Jika anda mempunyai pendapatan perniagaan atau perkongsian dari luar negara dan bayaran diterima di Malaysia, isi bahagian ini. Tekan butang biru di sebelahnya untuk mengisi borang khas. Kod perniagaan boleh dirujuk dalam dokumen PDF yang disertakan dan anda perlu tahu cukai yang dikenakan kepada pendapatan di negara tersebut. Masukkan jumlah kerugian perniagaan atau perkongsian dari tahun taksiran yang belum ditolak di bahagian ini. Bahagian ini perlu diisi jika anda makan gaji dan juga berniaga. Masukkan pendapatan daripada makan gaji di sini. Ini termasuk bonus, allowance, yuran pengarah, komisen dan lain-lain yang berkaitan. Anda boleh merujuk pada borang EA syarikat anda. Masukkan nombor 0 jika tiada. Bahagian ini sama seperti di atas. Jika anda bekerja makan gaji di berbilang syarikat, masukkan jumlah kesemuanya. Jika anda menerima sewaan rumah, rumah kedai, tanah, loji, mesin, perabot dan lain-lain, masukkan semua jumlah itu di sini. Di sini, anda perlu memasukkan jumlah pendapatan berkanun yang berkaitan seperti yang dinyatakan. Jika anda mempunyai pendapatan berkanun dari luar negara dan bayaran diterima di Malaysia, isi bahagian ini. Tekan butang biru di sebelahnya untuk mengisi borang khas. Jika anda mempunyai pelaburan atau perbelanjaan yang dinyatakan di sini, anda boleh mengisi bahagian ini. Jika anda mempunyai potongan cukai bulanan PCB, anda boleh merujuk kepada borang EA anda. Jika anda masih mempunyai pendapatan lain yang terdahulu yang belum dilaporkan, anda boleh masukkan maklumat itu di sini. Isi bahagian ini jika ini berkaitan dengan perniagaan anda. Ini merupakan jumlah pelepasan cukai yang diberikan kepada anda sebagai pembayar cukai. Anda tidak perlu membuat apa-apa di bahagian ini. Anda perlu isi bahagian ini jika anda membuat bayaran untuk rawatan atau pemeriksaan yang berkaitan dengan ibu bapa anda. Jika anda membeli peralatan sokongan untuk diri sendiri atau keluarga anda yang kurang upaya, isi bahagian ini. Isi bahagian ini pula jika anda melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana muda dalam bidang yang dinyatakan di sini atau ke peringkat sarjana atau doktor falsafah dalam sebarang bidang. Selain itu, masukkan juga nilai untuk kursus peningkatan kemahiran yang dikendalikan oleh badan yang diiktiraf. Anda boleh merujuk senarai pusat latihan di MySpike. Pautan ada di bawah. Di bahagian ini, anda boleh melihat dengan jelas perbelanjaan perubatan yang mendapat pelepasan cukai. Jika ini berkaitan dengan anda, sila isi bahagian ini. Ingat, simpan resit setiap perbelanjaan. Seterusnya, isi bahagian ini jika anda membayar alimoni, membeli barang atau membuat langganan yang diberi pelepasan cukai. Anda boleh melihat bahagian info untuk mendapatkan maklumat lanjut. Selain itu, tabungan Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN dan yuran tadika juga boleh disertakan. Pautan senarai tadika berada di bawah. Jika anda mempunyai anak, anda boleh mengisi borang khas.
Maklumat lanjut tentang kelayakan terdapat pada info borang khas ini. Anda boleh mengisi bahagian ini jika anda mempunyai langganan insurans nyawa, caruman KWSP atau skim yang diluluskan. Masukkan nilai skim, insurans atau caruman untuk diri sendiri. Selain itu, masukkan juga nilai perbelanjaan bagi kenderaan elektrik sendiri, seperti yang dinyatakan di sini. Ingat, semua ini bukan untuk kegunaan perniagaan. Pilih bilangan perjalanan jika anda telah melakukan umrah atau perjalanan tujuan agama lain. Ingat, ini terhad untuk 2 kali sahaja seumur hidup. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut pada bahagian info. Jika anda memasukkan nilai zakat di sini, jangan lupa untuk menyimpan resit pembayaran. Untuk tolakan dan pelepasan cukai ini, anda perlu mengisi borang khas. Klik sahaja pada setiap kotak di sebelahnya. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut pada bahagian info. Tekan seterusnya untuk menyimpan semua maklumat ini. Di bahagian ini, anda akan melihat pengiraan cukai dan jumlah cukai yang perlu anda bayar. Seterusnya, jika semua maklumat yang anda berikan dalam e-filing ini adalah betul dan bukan rekaan, anda boleh menghantar barang e-filing ini dengan menekan petak tanda tangan dan hantar. Kemudian, status penghantaran e-filing anda akan dikemaskinikan. Baiklah, itu sahaja cara mengisi e-filing, borang EB untuk cukai pendapatan secara ringkas. Sekali lagi, saya ingatkan, simpan semua resit pembelian supaya penyimpanan dokumen anda lengkap apabila diminta oleh pihak LHDNM untuk mengelakkan denda yang tinggi. Sekarang, jom kita lihat peluang pekerjaan yang boleh dilakukan dengan ilmu ini. Sebelum video ini tamat, mari kita lihat idea perniagaan yang berkaitan. Ini hanyalah idea secara umum. InsyaAllah, jika saya berkesempatan, saya akan membuat video khas. Pertama, anda boleh membuat dan menjual aplikasi untuk pengurusan kewangan syarikat. Anda juga boleh menawarkan perkhidmatan pengurusan kewangan atau menjadi ejen cukai. Selain itu, anda juga boleh menjual template pengurusan kewangan. Sekarang, banyak syarikat yang terlalu sibuk, jadi semua ini akan membantu mereka mengurus hal ehwal percukaian mereka dengan lancar. Anda boleh menyewa atau membeli bangunan untuk dijadikan sebagai kedai atau syarikat anda, supaya pelanggan boleh berurusan di sana. Anda juga boleh mencetak risalah perkhidmatan dan meletakkannya di tempat awam, supaya orang ramai tahu tentang khidmat anda. Akhir sekali, anda boleh menggunakan internet untuk menawarkan perkhidmatan kepada orang ramai dengan lebih pantas. Baiklah, itu sahaja idea perniagaan secara ringkas. Saya harap video ini bermanfaat kepada anda. Jangan lupa untuk berkongsi video ini dengan semua kenalan anda. Jika anda mempunyai cadangan untuk video yang akan datang, letak sahaja di ruang komen. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.